Assalamualaikum semua yang sedang menyaksikan Haikal Channel 2. So, hari ni saya dah lama tak buat video apa-apa video kali ni. Dan hari ni saya nak buat reaction video tentang satu trailer rasmi iaitu Keluang Man. Kalau ikutkan waktu malam dia keluar, tapi kali ni dia dah keluar awal pada pukul 4.52. So, kali ni kita akan reaction trailer kali ni untuk Keluang Man The Movie live action. Local product punya Malaysia. Jom kita reaction guys. Let's go. So, jom kita reaction bersama. Kita akan tengok trailer rasmi Keluang Man. Dia dah start opening. Right, jom kita trailer. Let's saksikan kali ni. Let's go. 3, 2, 1. Official trailer. Kita mula dengan benda pertama yang awak ingat. Payah doktor. Buat apa doktor nak dengar cerita orang gila kan? Rohan, awak tak gila. Awak sakit. Oh, Astro Show. Dah lama aku pendam benda ni. Sampai satu masa, aku lupa siapa aku. Macam konsep cap main gila. Ui, bila gempa tu. Aku takkan lupa apa yang dia dah buat. Sebalik topeng. Aku dibesarkan bersama. Oh, silat ada. 3 jaga 3. Tak sangka Syamsi pembelot. Dah banyak kerosakan dia buat selama ni. Wow. Kerja Keluang Man dapat Syamsir. Semua orang ingat kau dah mati, Boran. Kau dapat peluang start balik. Lepas tu ini agak balik. Dah sampai masa untuk awak putuskan siapa awak sebenarnya. Oh, Remy Shah. Borhan. Aku Keluang Man. Oh. Wow. Keluang Man, orang awam akan kerja kita. Dia bagai seorang pahlawan Yang jadi pembela pada yang tiada upaya. Itu bukan cerita Batman ke? Ni cerita lain dah. Wow. Oi. Oh, okay. Right. Oh. Wow. Wow. Ini adalah trailer rasmi Keluang Man. Yang rasmi punya. Dan kita boleh nampak artis-artis yang terlibat masuk dalam ni. Cuma oi, tak sabar ni. Yelah, dia kan ada 2 movie best kali ni. Agent Ali The Movie 2 dan juga Keluang Man. Ui, betul-betul rare kali ni lah filem kali ni. Tak boleh bayang kalau filem paling epic. Filem epic ni yang banyak CGI lah, banyak guna. Sinema fotografi memang lawa. Ni tak sabar ni kan. Tak sabar nak menonton Keluang Man ni kan. Dia punya ceritanya macam mana kan. Bulan 5 kot. Bulan 5 keluar. Dan satu lagi saya dapat maklumat daripada reviewer dekat Malaysia ni. Diorang dah bagi tahu casting-casting yang terlibat selain Remy Shah, Datuk Roshamno, Nas dan juga pelakon-pelakon lain, ada lagi sebenarnya. Syarul Shiro terlibat dalam Keluang Man. Dan juga ramai lagi pelakon-pelakon yang terlibat. Macam yang sekarang ni yang korang tengok trailer tadi tu, ada pelakon lagi daripada hero remaja. Yang saya tersebut tersalah bukan Merafen ni, bukan. Dia ada nama sebutan dia tu, tapi dah lupa nama dia. Tapi dia memang terlibat sekali dalam pelakon. Tapi dia pakai bahagian anggota polis. Tapi ni kelakor sikit lah dia watak dia ni. Dan yes, kalau korang boleh tengok casting dia tu memang ramai. So memang tak sabarlah untuk menonton filem Keluang Man The Movie ni. So, inilah dia filem superhero lokal punya Malaysia. Kita boleh nampak watak Borhan ni, nampak action kan. So, itu saja reaction saya kali ni. Reaction Keluang Man. Apa pendapat korang tentang reaction kali ni Keluang Man The Movie live action? Cuba korang komen di bawah. Siapa yang tak sabar nak tonton Keluang Man The Movie? Dan siapa tak sabar menonton Agent Ali The Movie 2 kali ni. 2 filem ni paling keempat ni. Kita tak sabar menonton Agent Ali The Movie 2 dan juga Keluang Man The Movie.
Ni dua-dua tak sabar ni. Alright. So itu saja, jumpa lagi dalam Haikal Channel tu. Peace out. Assalamualaikum. Goodbye semua.